Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Cikgu Farhani dalam video yang kedua, Matematik Tingkatan 3, iaitu bab 5 bertajuk Nisbah Trigonometri. Okey, kita ulang kaji semula konsep yang telah kita pelajari pada video sebelum ini, iaitu sudut segitiga bersudut tegak. Okey, sisi terpanjang dan hanya wujud pada segitiga bersudut tegak saja ialah hipotenus. Di sini ialah sudut 90 darjah, iaitu kemudian sudut tirus boleh berada di sini dan juga sini, di mana ia kurang daripada 90 darjah. Okey, kita lihat kepada sin A. Sin A formulanya adalah bertentangan per hipotenus. Jadi kita cari dahulu sudut bertentangan. Pada sudutnya ialah A di sini. Jadi sudut bertentangan opposite berada di sisi ini. Hipotenus adalah sisi yang terpanjang. Jadi sisi bertentangan per dengan hipotenus. Okey, kemudian kita lihat kepada cos A, iaitu bersebelahan per hipotenus. Okey, kita lihat kepada sudut A. Bertentang dengan sudut A ialah sisi bertentangan. Jadi sisi bersebelahan wujudnya di sebelah sisi bertentangan. Hipotenus adalah sisi terpanjang. Jadi mengikut kepada formula, sisi bersebelah per dengan hipotenus. Okey, bagi tangent A, formulanya adalah bertentangan per bersebelahan. Okey, kita lihat kepada sudut A. Sudut A bertentang padanya adalah sisi bertentangan dan di sini ialah sisi bersebelahan. So untuk tangent kita tidak guna hipotenus. Yang digunakan hanyalah sudut sisi bertentang dan bersebelahan, iaitu yang ini dan juga yang ini. Okey, kita recall balik memori dan cara untuk pelajar senang ingat formula untuk sin, cos dan juga tangent. Okey, baik. Kita tengok untuk sin, kita tahu formulanya adalah T per H. Jadi pelajar boleh mengingat dengan perkataan saya tengok Haziq. Sin merujuk kepada saya, T merujuk kepada tengok dan H merujuk kepada Haziq. Jadi pelajar akan mudah mengingat. Okey, untuk cos pula formulanya adalah S per H. So pelajar boleh mengingat dengan K, cos merujuk kepada kawan, S sebelah, H Haziq. So kawan sebelah Haziq. Okey, untuk yang terakhir, tangent formulanya adalah T per S, iaitu kita boleh refer T kepada perkataan tiba, T yang kedua juga tiba-tiba, S sakit. So dia akan jadi tiba-tiba sakit. Jadi pelajar boleh menghafal dengan perkataan ini. Okey, bagi istilah bahasa Inggeris pula ialah sin, cos and tangent. So untuk sin, opposite per hypotenuse. So kita sebut sebagai cos adjacent per hypotenuse akan jadi CH. Tangent opposite per adjacent, TOA. Pelajar boleh menghafal juga dan lebih mudah jika menggunakan memori dalam bahasa Inggeris. Okey, bagi nota tambahan, mengenal pasti sisi sangat penting untuk menyelesaikan soalan yang melibatkan sin, cosine dan tangent. Jadi, sekian saja daripada saya video yang kedua. Kita akan jumpa lagi pada video seterusnya. Terima kasih.